Bagi mana? Bukan. Di hijab ada terbahagi beberapa hijab. Semua orang ada hijab terbuka, maksudnya meremang tu adalah benda biasa, normal. Okay. So, hijab mata hati lah. Kalau nak cerita pasal frekuensi, menjurus kepada frekuensi lah. Hijab mata kan nampak kan, tengok terus kan. Kalau mata hati dia tak nampak tapi boleh tahu kat mana. Macam sekarang dia tengah respon. Frekuensi tu kalau benda tu ada color, macam mana nak jelaskan macam mana? Dia dua gelombang yang bertembung pada satu lapisan dan menghasilkan getaran halus dan tebal. Walaupun pada hang tak bergetar. Macam magnet lah. Magnet. Hang paksa dah kan? Paksa tu kan. Okay. Macam tu lah. Tapi dia akan menghasilkan satu getaran yang halus dan tebal pada kiri badan, terutama setiap bikat lah. Bila dia makin hampir, getaran tu makin kuat. Tu frekuensi dia makin kuat dan mungkin akan lenguh atau berpinau sikit kalau tak biasa. Cuma hantau dia, movement dia macam mana, ke sini ke situ ke situ, hantau. Macam cerita Naruto lah. Macam tu lah. Dia ada rasa tak selesa, cuma kena biasakan diri lah. Dan kalau ada mengacau-ngacau pun hantar frekuensi dia berbeza-beza. Kalau jenis nakal kan, kalau yang jenis kuat pun frekuensi dia lain sikit. Dia frekuensi dan gelombang, getaran dan gelombang.